Kita ada 3 YB hari ini lah. YB William Leong, pengerusi Parliament Select Committee on Human Rights, Election Institution Reform. YB Dato' Engineer Haji Yusof bin Haji Abdul Wahab, Chairperson of Select Committee untuk Transformation Communication and Infrastructure. So YB, that's why we are here, sebab infrastructure tu orang asing tu banyak cerita lah. Okay. And then the third one, we also are very happy to work with YB Wong Chen, because Wong Chen is the Select Committee Chair for International Relation and International Trade. Apa benda international relation dengan orang asing? Sebab 25 tahun yang dulu bangsa-bangsa bersatu telah bersetuju untuk mengadakan satu piawai antarabangsa yang dinamakan UNDRIP, UN Declaration of Rights of Indigenous People. Dalam piawai itu ada konsep-konsep yang dimasukkan dan diterima pakai oleh orang asing sekarang lah, dan harapan mereka akta yang akan dirombak itu menggunakan piawai antarabangsa, makluman awal bebas dan telur. Okey. Terima kasih. Dan boleh. Mak Ika, Port Rajis, kepada semua rakan media dan juga rakan-rakan yang bersama pada kami hari ini, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak dan juga yang telah menyediakan ruang untuk kami bersuara pada hari ini. Dan bersama dengan saya juga adalah rakan-rakan selain daripada pertubuhan bukan kerajaan, tetapi mereka juga adalah rakyat dan masyarakat orang asli. Jadi di sini kami berdiri adalah gabungan daripada masyarakat orang asli daripada seluruh semenanjung Malaysia bersama-sama pertubuhan bukan kerajaan yang memperjuangkan hak orang asli, ingin menyatakan pendirian tegas kami mengenai cadangan pindahan Akta Orang Asli 1954, Akta 134 yang sedang digubal oleh pihak kerajaan pada hari ini. Kenyataan ini bukan saja mewakili suara saya sebagai orang asli, tetapi mewakili seluruh masyarakat orang asli yang ada di semenanjung Malaysia yang telah lama terpinggir dalam proses perundangan yang memberi kesan secara langsung kepada kehidupan dan masa depan kami masyarakat orang asli. Jadi saya ingin ceritakan sedikit sejarah reformasi Akta 134 yang telah dilalui pada sebelum ini. Perbincangan mengenai reformasi Akta ini telah bermula sebenarnya sejak era kerajaan PH pada 2018 dengan melalui gabungan JKOSM dan Pusat Komas serta Majlis Peguam bersama masyarakat orang asli dan Suhakam juga telah menyediakan satu memorandum pada 18 Mei 2019. Memorandum ini telah dihantar secara rasmi kepada kerajaan dan juga program negara untuk pertimbangan. Berasaskan memorandum tersebut, masyarakat orang asli telah menyediakan satu memorandum baru yang menuntut reformasi menyeluruh bagi melindungi dan juga mempertahankan hak-hak orang asli yang telah dikemukakan sepenuhnya sendiri oleh masyarakat orang asli. Jadi sehingga kini memorandum itu telah disokong lebih daripada 7,000 orang masyarakat orang asli yang terdiri di semenanjung Malaysia. Jadi pendirian kami terhadap cadangan sedia ada, terlebih dahulu kami ingin menyambut baik tentang kesediaan kerajaan untuk memindah Akta 134 ini, kerana akta yang sedia ada ini sudah tidak cukup relevan berdasarkan keperluan, kehendak dan situasi kami masyarakat orang asli pada hari ini. Jadi banyak peruntukan yang bersikap paternalistik dan juga meletakkan kuasa lebih kepada kerajaan dan tanpa memberi sepenuhnya kepada masyarakat orang asli, sehingga kan masyarakat orang asli tidak mempunyai hak penentuan kendiri secara undang-undang, dan kelemahan peruntukan ini juga telah menyebabkan tanah dan wilayah adat kami diceroboh dan juga dieksploitasi dengan sewenang-wenangnya sehingga menjejaskan kehidupan, identiti, budaya dan kelangsungan kehidupan kami masyarakat orang asli sehingga hari ini. Namun begitu, cadangan pindahan setakat ini masih gagal lagi mengiktirafkan hak-hak asas kami yang menyeluruh, dan khususnya pertama, hak dan tanah dan wilayah adat kami. Yang kedua, mengenai kepimpinan komuniti dan institusi adat kami, dan yang ketiga, hak penentuan kendiri kami sebagai orang asli. Jadi dalam proses tabel urus yang telah dikendalikan oleh pihak Jakwa melalui proses pindahan Akta 134 ini, proses libat urus yang dijalankan sebelum ini amat mengecewakan dan juga tidak memenuhi prinsip free, prior and informed consent. Sebagaimana libat urus ini dilakukan secara selektif, hanya melibatkan segelintir batin dan juga kumpulan individu yang dipilih.
Jadi disebabkan hal ini, majoriti masyarakat orang asli juga ada di kalangan mereka tidak bersetuju. Bahkan perbincangan yang tidak disediakan lebih awal, terlalu singkat masa yang diberikan, dan penjelasan setiap seksyen dan undang-undang juga tidak jelas kepada masyarakat kami orang asli. Proses sebegini bukan saja tidak inklusif, malahan tidak telus serta tidak dijadikan sebagai asas dalam pengubalan undang-undang yang sepatutnya lebih adil dan saksama. Jadi sebagai masyarakat orang asli, saya sendiri dan juga feedback daripada masyarakat orang asli secara menyeluruh di Semenanjung, hari ini saya mempunyai pertanyaan kepada kerajaan JAKWA, bagaimanakah proses pemilihan pakar perunding yang mengendalikan pindahan Akta 134 ini, dan juga apakah kriteria dan juga ciri-ciri yang dipilih dari segi melibatkan kumpulan ini, sama ada mereka mempunyai pengalaman atau mengetahui proses atau sejarah orang asli di Malaysia ini. Jadi dengan ini saya berharap kerajaan mengambil serius apa yang kami kemukakan supaya akta yang dipindahkan ini lebih bermakna kepada kami sebagai masyarakat orang asli. Sekalian, saya di sini mewakili komuniti orang asli. Kami hadir pada hari ini untuk menuntut kepada kerajaan Madani. Yang pertama, kami inginkan rang undang-undang atau pindaan yang harus memihak sepenuhnya kepada komuniti orang asli. Yang kedua, draft pindaan hendaklah melalui proses libat urus secara telus dan penuh melibatkan komuniti atau masyarakat orang asli dan perwakilan yang dipilih oleh masyarakat orang asli sendiri. Yang ketiga, draft hendaklah dibentangkan kepada komuniti orang asli secara keseluruhan atau kepada kumpulan perwakilan orang asli yang telah dipilih oleh orang asli sendiri berdasarkan pengetahuan, kefahaman dan kredibiliti mereka terhadap hak asasi orang asli sebelum dibawa ke Parlimen. Dan yang keempat, draft kami mohon hendaklah dibentangkan kepada jawatan kuasa khas Parlimen yang mempunyai tanggungjawab menjemput komuniti untuk memberi maklum balas. Dan yang kelima, kami ingin menegaskan bahawa Akta Orang Asli 1954 hendaklah menjadi undang-undang yang mengiktiraf, melindungi dan menghormati kedudukan orang asli sebagai masyarakat asal di Semenanjung Malaysia. Dan pindaan ini mestilah jelas. Yang pertama, kami inginkan hak tanah dan wilayah adat kami diiktiraf di sisi undang-undang berlandaskan perlindungan kepada hak tanah orang asli seperti yang diputuskan di mahkamah dan juga selaras dengan prinsip bangsa-bangsa bersatu berkenaan hak asasi orang asal iaitu UNDRIP. Yang kedua, mengiktiraf institusi adat dan identiti budaya setiap suku kaum. Yang ketiga, menjamin pemilihan kepimpinan komuniti sepenuhnya oleh masyarakat orang asli tanpa campur tangan politik atau JAKWA. Yang keempat, kami ingin mengiktiraf pindaan ini mengiktiraf adat perkahwinan dan penceraian secara sah. Yang kelima, kami tuntut agar JAKWA menjadi fasilitator atau sebuah badan perkhidmatan sahaja dan bukan penentu dasar atau pembuat keputusan. Yang kelima, seterusnya, yang keenam, memberi hak akses kepada semua agensi kerajaan seperti rakyat Malaysia lain. Oleh itu, kami menyeru kepada kerajaan Madani untuk mendengar suara masyarakat orang asli. Kami secara serius, masa depan masyarakat orang asli tidak boleh diputuskan atau ditentukan tanpa penyertaan penuh daripada masyarakat kami sebagai pemegang taruh utama yang memberi implikasi yang besar dalam kehidupan masyarakat orang asli. Satu pindaan Akta 134 yang adil dan komprehensif hanya dapat dicapai melalui rundingan semula yang inklusif, telus dan menghormati hak orang asli. Ini ada sedikit kenyataan media berhubung tentang cadangan pindaan Akta Orang Asli 1954. Jadi kami yang bertanda tangan di bawah selaku pengurusi kepada jawatan kuasa pilihan khas Parlimen bagi hak asasi manusia, pilihan raya dan informasi institusi, dan juga jawatan kuasa pilihan khas Parlimen bagi perhubungan antarabangsa dan perdagangan antarabangsa, dan saya sendiri selaku pengerusi jawatan kuasa pilihan khas Parlimen bagi infrastruktur, pengangkutan dan komunikasi mengeluarkan kenyataan ini berhubung cadangan pindaan berkaitan hak tanah masyarakat pribumi ataupun orang asli di Semenanjung Malaysia. Ketiga-tiga jawatan kuasa telah bersetuju
untuk mengadakan satu pendengaran bersama pada mesyuarat parlimen yang akan datang, kira-kira pada akhir Januari 2026, bagi menyediakan satu platform rasmi dan berstruktur untuk para pemimpin komuniti dan kerajaan madani membentangkan pandangan serta keterangan mereka mengenai cadangan pindaan berkaitan hak tanah di bawah Akta Orang Asli 1954. Memandangkan akan terdapat implikasi sosial yang besar daripada pindaan-pindaan ini, kami percaya bahawa Parlimen mesti mempertimbangkan dan mendengar dengan teliti daripada satu, komuniti orang asli, kedua, kementerian-kementerian yang berkaitan, dan yang ketiga, pihak-pihak yang berkepentingan sebelum sebarang pindaan undang-undang dibentangkan oleh kerajaan madani. Kami menggesa kerajaan madani untuk mengemukakan sepenuhnya satu draft awal cadangan pindaan tersebut secepat yang boleh dilaksanakan dan tidak lewat daripada 3 bulan sebelum tarikh pembentangan rang undang-undang tersebut di Parlimen. Pembentangan draft awal akan membolehkan maklum balas yang bermakna dan substantif daripada komuniti orang asli, pertubuhan masyarakat sivil serta pakar-pakar bidang. Kami juga mencadangkan agar semua pihak berkepentingan menandatangani perjanjian tanpa pendedahan ataupun Non-Disclosure Agreement (NDA) dan tidak mengedarkan draft awal tersebut kepada umum. Niat kami bukan untuk mempolitikkan rang undang-undang ini, tetapi untuk memastikan bahawa mereka yang paling terkesan oleh undang-undang tersebut diberikan maklumat dan konsultasi yang mencukupi melalui proses yang berstruktur dan bertanggungjawab. Kami berharap kerajaan akan menerima cadangan-cadangan ini secara positif sebagai langkah konstruktif ke arah memperkenalkan reformasi sebenar dalam proses penggubalan undang-undang di Malaysia. Pendedahan awal draft undang-undang kepada komuniti berkaitan dan jawatan kuasa pilihan khas Parlimen Dui Partisan adalah salah satu ciri penting demokrasi matang dan proses perundangan yang melibatkan penyertaan yang lebih luas. Kami juga ingin menekankan bahawa perkara ini melibatkan sebuah komuniti besar yang telah lama terpinggir dengan anggaran seramai 200,000 orang asli di semenanjung Malaysia. Kerangka undang-undang yang mengawal hak tanah, sumber rezeki dan warisan budaya mereka tidak seharusnya dipinda tanpa konsultasi dan kukuh dan penelitian yang terperinci oleh ahli-ahli Parlimen daripada semua pihak. Sebab itu kami bersedia untuk bekerjasama dengan kerajaan madani, wakil komuniti orang asli dan semua pihak berkepentingan untuk memastikan bahawa sebarang pindaan kepada Akta Orang Asli 1954 adalah adil, telus serta berasaskan keadilan dan penghormatan terhadap hak mereka. This is an important first step where we talk about participatory democracy and we talk about the change. And the change is to transfer from a paternalistic framework into empowerment. And quite obviously, when we are talking about the Orang Asli Act, the first person and the last person that we should consult would be the community themselves. So we hope that we are taking the first step. This is why we have set up the parliamentary select committees to provide a forum for evidence gathering and testimony so that the government and the legislature can make better laws. Land is so important because it's life for Orang Asli, Land is not just an economic commodity, for the Orang Asli. It means everything. It has spiritual connection, it has historical connection. In fact, like my community, we look at land, we don't say ti is the word, Samai word for land. We don't say ti just as ti, we call it, our territory as Minri, as a nation, something like that, so it contains everything, our history, our agricultural plot, our spiritual sites, everything, so it's so crucial. When our land is taken, it destroys all this, it affects the continued
survival of our community. You know.